Apa beza major service sebelum 100,000 km dan selepas 100,000 km perjalanan? Satu hari satu video guys. Untuk hari ni kita ada Hilux Revo yang nak buat major service. Mileage kereta ni dah menghampiri 150,000 km perjalanan lah. Kita tengok apa yang kita akan tukar untuk kereta ni selepas 100,000 km perjalanan. Alright, jom. Right, first benda yang paling penting, untuk minyak hitam kita saja pakai minyak Motul Mega X 15W40. Untuk Motul, minyak ni kategori fully synthetic. Boleh pakai 10,000 km perjalanan. Dan lepas pada minyak enjin, kita go through kepada minyak gearbox auto ataupun auto transmission. Ada setengah orang tak panggil benda ni gearbox tapi transmission. Benda tu terpulanglah, janji korang faham apa maksud yang betul lah. Transmission auto ni untuk model ni memang tak ada minyak lain, kita akan suggest minyak original Toyota WS. Pastikan original baru masuk, jangan tertukar dengan model lama. Wigo dia sama brand Toyota tapi kod dia tak sama tau. Dekat kereta ni dia ada 3 part yang pakai minyak yang sama. Nak tahu? Jom kita tengok dekat belakang dulu. Depan saya ni nama dia axle belakang lah, ataupun ada lagi orang panggil nama lain, tak kisah, janji korang faham. So untuk axle belakang, depan dan transfer gear. Ni transfer case ada orang panggil, tapi saya panggil transfer gear je lah. 3 bahagian ni dia pakai minyak yang sama. Kita pakai minyak original Toyota LSD. Minyak ni sebenarnya dekat pasaran dia banyak kopi. Pastikan korang beli minyak yang original lah kalau nak buat sendiri. Baik, seterusnya berkait dengan diesel lah. Yang ni perbezaan apa yang kita perlu tukar sebelum major service bawah 100,000 dan selepas. Hanya satu je yang berbeza bang. Macam kita tahu, filter diesel untuk kereta Revo ni, untuk model ni dia ada 2 biji lah. Satu yang bahagian atas macam biasa kita pakai filter diesel yang macam ni. Dia pun ada kod sendiri tau. Okey, yang ni kod dia, boleh screenshot. Satu lagi selepas 100,000 dia ada satu lagi filter diesel, kita panggil filter diesel solar lah ni. Ada nama lain tapi terpulang lah kau nak panggil apa. Boleh komen dekat bawah nama apa yang korang panggil dengan filter ni guys. Inilah beza, selepas 100,000 kita akan tukar filter diesel ni. Dan filter ni selalunya 100,000 km sekali kita akan tukar lah. Sekali air filter, benda yang antara benda basic. Air filter ni tak kisah, boleh pakai yang original, boleh pakai yang aftermarket. Kita banyak air filter racing terpulang, ikut bajet masing-masing. Part lain bahagian enjin tu kita just monitor, ada yang perlu tukar kita akan tukar. Contoh minyak brake, minyak power steering, coolant. Kalau ada bajet lebih dan perlu tukar, terus tukar sekali. Kadang untuk servis 100,000 ni ada yang dah buat lebih awal. So untuk kereta ni dia dah settle bahagian tu. Jadi kita dah tengok semua part yang kita akan tukar dan location mana yang kita akan buat lah untuk penukaran minyak, tukar filter diesel sekali kan. Semua part yang kita tengok tadi tu servis sekali, tukar filter diesel yang dekat enjin. Abang standby dengan harga 2,000 sahaja. Total untuk full major service bahagian bawah. Lagi yang perlukan servis untuk buat major service yang nak pakai minyak Motul yang original dan part-part lain yang original, korang tahu tempat mana nak cari guys. Of course Zaki GM, pakar 4x4 anda. Assalamualaikum.